Saya komited untuk menjadi contoh teladan kepada semua pelajar serta berkhidmat dengan jujur dan berdisiplin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Haikal. Saya Nuha. Saya Mikael. Saya Wafia. Hari ni kita orang nak pergi menemu ramah warga Darul Ulum. Okey, jom. Okey, jom. Jom. Cik, pada pendapat Cik, apa kesan terhadap masa yang dibuli? Dapat cik masa yang dibuli, keadaan kesihatan dia, mental dia, hilang keyakinan diri dia. Okay, terima kasih Cik. Apa nasihat Cik untuk pembuli-pembuli kat luar sana? Okey, nasihat makcik kepada pembeli di sana. Pertama, awak cubalah kawal emosi awak. Lepas tu janganlah suka membuli sesuka hati, macam tu kan. Dan juga kalau mereka tak dapat mengawal perasaan mereka tu yang suka membuli tu, makcik nasihatkan mereka pergilah jumpa kaunselor untuk mendapatkan kaunselor yang terbaik. Itu saja. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa Daniel? Saya nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Apa punca berlakunya buli di sekolah? Buli kan? Okey, buli ni dia sebenarnya ada beberapa faktor lah yang menyebabkan berlakunya buli ni. Yang pertama sekali, mungkin buli tu berlaku disebabkan dia dah jadi satu amalan kebiasaan yang berlaku, di mana seorang pembuli ni dia pernah dibuli ataupun dia pun kena buli macam yang dia pernah alamilah buli kan. Dan yang keduanya mungkin disebabkan oleh kurangnya kasih sayang kan. Biasanya pembuli ni lah yang dia kurang kasih sayang ataupun dia perlukan pada perhatian. Kadang-kadang buli ni juga boleh berlaku disebabkan kita kaitkan dengan pelajar senior yang toksik. Mungkin sebab dia rasa dia hebat, dia rasa dia perlu nampakkan dia tu senior yang berkuasa ke. Jadi sebab itulah dia buat buli. Okay, terima kasih Cikgu. Zah, nak tanya sikit boleh tak? Macam mana cara mengatasi masalah buli di sekolah? Kalau dari pandangan Ustazah, pertama adalah kita sentiasa memberi penerangan tentang buli, baik ataupun buruk tu masalah buli ni di sekolah kita. Jadi sebagai contoh, kita sebagai guru sentiasa kita memperingati kepada pelajar, terutamanya di perhimpunan sekolah, tentang masalah buli. Itu saja. Terima kasih Zah. Okey. Cikgu Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit Ustaz. Ya. Apa akibat yang akan ditanggung oleh pelajar yang membuli kat sekolah? Pelajar yang melakukan perbuatan buli di sekolah ni ataupun di asrama, tindakannya sangat keras. Kita tak ada kompromi. Maknanya siapa yang membuli dan disabitkan kesalahan tu dengan siasat, pihak disiplin siasat semua dah sabit kesalahan, kita akan buang sekolah. Itu sahaja bagi pembuli lah. Dia tak ada maaf. Maknanya tak ada kata nak itu tak ada. Dia itu kesalahan yang paling berat di sekolah. Kita nak berserah buli. Jadi nak berserahnya kita buang saja siapa yang berani membuli pelajar lain. Maknanya di sekolah ni semua orang dah dibolehkan untuk belajar secara aman damai. Tak ada buli siapa-siapa. Jadi siapa yang buat buli, siapa yang melakukan perbuatan buli, tindakannya sangat keras. Kita akan terus buang sekolah. Itu bagi jawapan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Tiada kompromi terhadap sebarang perbuatan buli di mana-mana institusi pendidikan di negara ini. Kes membabitkan pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir Polis sedang menyiasat kejadian buli Senawang Negeri Sembilan semalam ada kaitan dengan kes buli. Semua pelajar yang terlibat dalam insiden buli. Lagi kes buli membabitkan pelajar sekolah. Kali ini seorang kita perlu memiskinkan
segala sistem sokongan pembuli itu sendiri. Tiada kompromi dalam isu buli dan kita akan mengambil tindakan tegas terhadap pentadbir guru JPN PPD yang kita dapati melindungi kes-kes. Baru nak buat postmortem. Bayangkan ibu bapa yang sedang melihat di luar sana yang ingin menghantar anak mereka ke sekolah berasrama penuh kebangsaan. Dulu di luar kita ada dasar you touch, you go. Tetapi kini persepsi di luar yang dikongsikan kepada saya, you touch, you rogol, you stay. Kerana lambat bertindak dan kenyataan yang kurang cermat, persepsi sebegini timbul walaupun ia persepsi. Tetapi persepsi yang tidak diuruskan menyebabkan ibu bapa hilang hormat. Jadi itu sahaja daripada kami ICT Squad 2026. Assalamualaikum. Bye.